Tok Mudin. Tok Mudin tahu tak kerja dia? Tok Mudin Terengganu dia pakai gini ya, kain merah baju hitam. Dia Terengganu lah. Tapi dia tak pakai longkok. Oh ya. Kalau pakai longkok ini JKK dia panggil. Nampak? Nah? YB. YB sengit. YB tu YB tahu yang berat nanang. Nah, baik. Jadi Tok Mudin ni boleh tak tengok kemaluan dia orang? Soalan mudah. Saya tanya balik Syarul. Tok Mudin boleh tengok tak kemaluan orang? Kampung tu tak ada Tok Mudin lain. Kat kampung tu tak ada Tok Mudin lain lah. Dia seorang je lah. Dia seorang boleh. Boleh. Ni kata. Kenapa kau bagi hukum pula? Kenapa boleh? Hari tu keluar surat khabar di Malaysia ni ada 66 ajaran sesat. Salah satu. Malam ni jadi 67. Neh. Neh. Tok Mudin mana boleh tengok aurat orang, yang ribut orang. Tak boleh, haram. Oh ya. Haram. Mana boleh? Habis itu Tok Mudin tengok saya punya. Masa dulu sunat dia tengok. Tu masa nak sunat dia boleh tengok. Alah, hai, macam terkena je. Tak sunat tak boleh. Mana boleh? Mentang-mentang dia Tok Mudin, dia berjalan pergi pasar malam, selok kain. Selok kain. Aku mau tengok. Kenapa mau tengok? Aku Tok Mudin. Tengok. Nampak? Bocil punya. Tak naik. Tak boleh. Nak bersunat baru boleh. Itu contoh. Asal tak boleh. Walaupun awak Tok Mudin, lama pun dia berpengalaman mana pun, lagi bukan sampai masa tak boleh. Padahal dia lama dah, dia sunat semua. Zaman Alfonso dia kaki meja snooker. Nampak? 600 tahun jadi Tok Mudin, tak mati-mati lagi, tetap haram.